The Godfather of Range Rover dekat belakang saya. Range Rover Autobiography untuk saya review. Let's check it out. Kalau kita tengok dekat bahagian enjin pun dah cukup power. Enjin menggunakan 5000cc V8 supercharged petrol. Alright, untuk bahagian rim menggunakan 22 inci original sport rim. Nak tahu apa lagi yang menarik? Okey, jom saya tunjuk. Okey, orang lain punya cool box ada satu je kat bahagian depan. Tapi untuk biography ni, tengok ada dua. Satu kat depan, satu lagi dekat bahagian belakang. So ada dua bahagian cool box dekat kereta ni, depan dan belakang. Dekat seat belakang pun ada electronic adjustable seat, memory seat. Dekat passenger side pun ada. Okey, selain tu kereta juga menggunakan 8-speed ZF automatic transmission with pedal shift. Dynamic mode ada grass, gravel, snow, mud, ruts and sand rock crawl. Premium leather seat, rear infotainment system bahagian belakang, Iridium sound system, panoramic roof, ada power boot. Lupa pula, side step pun ada. Okey, dan yang terakhir sekali ada reverse camera with parking grid line. Nampak? Korang boleh tengok sendiri. Walaupun kita tahun 2013, tapi dalam dan dilengkapi dengan macam-macam function yang agak futuristik pada zaman dia. Tak rugi guys kalau korang beli. Okay, so kalau korang berminat, macam biasa, boleh datang ke showroom kita, Public Auto World. Okay, boleh tengok kereta sendiri, boleh test drive. So kita jumpa lagi next review. Adios, amigos.